6 keluarga berdepan detik cemas apabila sebahagian cerun di kawasan perumahan Taman Bukit Belian di Seremban runtuh kira-kira 3 pagi tadi, mengakibatkan bahagian belakang sebuah daripada rumah mereka tertimbus. Han Swee Chun, 67 tahun, berkata kejadian itu menyebabkan ruang cucian di bahagian belakang rumah tertimbus dan menyebabkan air mengalir masuk ke ruang dapur. Han yang telah menetap di kawasan itu hampir 7 tahun berkata insiden tanah runtuh itu telah menjejaskan rumah anaknya manakala kediaman adik perempuannya tidak mengalami kerosakan. Menurut Han, pihak Jabatan Mineral dan Geosains menasihati mereka supaya berpindah untuk sementara waktu kerana masih terdapat pergerakan tanah di kawasan terbabit. Katanya pihak Majlis Bandaraya Seremban akan melakukan pemeriksaan terperinci dan mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan kawasan itu selamat didiami.